Resepi kari telur paling sedap dan paling mudah. Confirm jadi walaupun first time masak. Dengan kuah dia yang pekat, dengan telur rebus dan juga telur pecah menjadikan kuahnya sangat padu. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Amin nak bawakan kari telur yang simple tapi kalau makan tentu akan licin pinggan. Kari telur macam ni lah buat orang makan tak pandang kiri kanan. Rasanya yang lemak-lemak, pedas-pedas, sedap sangat. Ditambah pula dengan aroma daun kari. Sedap makan dengan nasi putih, dengan roti canai. Memang layan habis. Jom kita mulakan caranya. Kita hanya perlu tumis 1 biji bawang besar, tambah dengan 6 ulas bawang putih dan 2 cm halia yang kita telah mesin halus atau tumbuk pun boleh, dan masukkan 1 tangkai daun kari. Kita tumis semua bahan-bahan ni sampai agak keperangan. Bila dah perang macam ni, baru kita masukkan setengah cawan cili kering kisar. Kalau nak lebih pun boleh sahaja. Kalau nak pedas boleh tambah lebih lah ya. Saya letak dalam setengah cawan. Kalau yang suka pedas lebihkan. Kita masak bahan-bahan ni sampai dia pecah minyak. Kemudian kita masukkan 1,5 sudu, sudu makan lah ya, serbuk kari daging dan 1 sudu teh serbuk kunyit. Semua bahan-bahan ni kita masak lagi dengan cili tadi tu. Cili tu dah pecah minyak, jadi kita tambah bahan ni dan kita masak dia lagi lah ya. Sekarang kita masukkan kentang. Saya masukkan 2 biji kentang. Ikut sukalah, nak besar boleh, potong kecil sikit pun boleh. Kita tumis sama dengan bahan-bahan tadi. Dan sekarang kita masukkan garam, sebab kita belum masukkan garam tadi, untuk bagi garam tu meresap dalam kita punya kentang. Dan kita tambahkan air sebab kita perlu lembutkan kentang ni. Dan rempah ratus tadi tu pun kita nak masak dia sekali supaya rasa dia lebih sedap. Tutupkan periuk dan kecilkan api. Biarkan dalam 5 ke 10 minit sampai kentang tu agak-agak dah lembut. Kemudian bolehlah kita gaulkan. Sekarang bolehlah kita masukkan telur yang telah kita rebus keras dan kopek. Kita masukkan sekali. Terserah banyak mana ya telur. Kalau nak lebih boleh, nak kurang pun boleh, sebab ini kod keluarga masing-masing lah ya. Kemudian untuk balancekan rasanya, masukkan sedikit gula. Saya masukkan gula Melaka atau gula nisan. Sedikit saja, kita tak letak gula banyak-banyak lah ya. Kita tak nak kuah kita ni manis. Cuma gula sedikit tu akan bagi rasa dia tukar, jadi balance rasa dia. Sebab kita tak pakai serbuk perasa. Sekarang kita boleh masukkan telur pecah. Saya masukkan 3 biji. Tapi kalau puan-puan suka boleh lebihkan, tak ada masalah. Tapi jangan dikacau, biarkan dia sementara supaya kari kita tak pekat sangat. Sekarang kita masukkan sedikit santan. Santan pun tak perlu banyak-banyak lah. Dalam setengah cawan ataupun 1 cawan pun boleh. Dan biarkan dia sementara. Berikan telur pecah tu keras sikit. Kecilkan api. Kita masukkan tambahan daun kari untuk bagi dia lebih rasa sedap. Sekarang bolehlah kita gaul manja-manja. Tak nak kasar-kasar supaya dia tak pecah lah ya. Gaul supaya bawah dia tak melekat. Sedikit sahaja, gerakkan dia sedikit dan biarkan dia masak lagi. Bagi dia mendidih kejap. Bila dah mula mendidih macam ni, bolehlah kita rasa
masin dia ikut tekak kita masing-masing, dan pastikan kentang tu dah lembut lah ya. Kalau belum lagi boleh biarkan sekejap mendidih. Tengok telur tu dah cantik dah hampir keras. Bila dah rasa dah sesuai dengan selera kita, kalau ada yang suka cair tu, bolehlah tambahkan sedikit air panas. Okey, dah siap kari telur rebus dan telur pecah yang sedap. Sangat sesuai makan dengan nasi putih ataupun dengan roti. Puan-puan kena cuba, mudah sahaja membuat kari telur ni kan. Kalau puan-puan suka, bolehlah share dengan rakan-rakan atau like, komen di bawah. Sehingga bertemu lagi untuk video-video yang akan datang untuk resipi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum.